Nak jadi pelajar pro sebelum sekolah buka, sebenarnya senang je dan kau boleh mula dari sekarang. Ambil buku teks yang dah dapat tu dan mula baca awal-awal. Kalau sekolah belum bagi lagi, jangan tunggu, cari versi e-book di internet. Inilah cara paling bijak guna cuti sekolah. Bukan sekadar rehat kosong. Bayangkan bila sekolah buka nanti, cikgu baru nak mula ajar tapi kau dah ada gambaran macam mana topik yang akan cikgu ceritakan. Otak kau tak blur, kau boleh ikut flow kelas dengan lebih yakin. Tak perlu pun paksa diri baca semua dalam sehari. Buat sikit-sikit pun dah cukup. Baca ikut topik yang kau rasa menarik dulu, sebab bila minat, senang nak faham. Lama-lama kau akan perasan satu benda. Keyakinan kau naik sebab kau rasa dah ready lebih awal. Rasa puas tu lain macam sebab kau tahu kau dah buat persediaan. Bukan setakat tolong diri sendiri, malah kau mungkin boleh bantu kawan yang masih tercari-cari dalam kelas nanti. Jadi, jangan tunggu saat akhir. Ambil buku teks tu sekarang, buka satu muka surat dan mula langkah pertama jadi pelajar pro.